Salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Wan Nur Aisyah Sufia, kru Bravo TV PSS SK Kampung Laut. Bersama saya, Guru Besar SKKL, Encik Bakri bin Hamad. Assalamualaikum Cikgu. Apakah tujuan utama program Iftar Warga Sekekal ini dilaksanakan? Ya, terima kasih kepada adik Bravo PSS SK Kampung Laut kerana sudi menemui buah guru besar mengenai majlis Iftar Ramadan kita pada tahun ini. Di tujuan sebenar sekolah menganjurkan majlis berbuka puasa adalah untuk mengeratkan silaturahim antara warga SK Kampung Laut, di mana warga Kampung Laut akan dapat mengenali satu sama lain dengan lebih mendalam. Apakah nasihat cikgu kepada warga sekolah, guru dan murid-murid sempena 10 akhir Ramadan ini? Sempena 10 akhir Ramadan ini, marilah kita sama-sama banyak membuat amal kebaikan, kebajikan kepada Allah SWT. Lepas itu kita boleh amalkan solat-solat malam lah, waktu malam, membaca Al-Quran, ataupun banyak lagi lah perkara-perkara yang baik kita dapat lakukan, seperti bersedekah, memberi makan kepada tak kira anak yatim ke atau siapa. Kerana dengan kita memberi makan kepada mereka ni, pahala kita akan mengalir. Itu saja. Kini bersama saya, PKP Sekolah Kebangsaan Kampung Laut, Encik Fahmi bin Husin. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apakah faedah tentang program Iftar Warga SKKL ini? Faedah program Iftar tu memang banyak lah. Di antaranya salah satu di antaranya memupuk semangat ataupun persaudaraan, itu memupuk ukhuwah di kalangan guru-guru, warga sekolah dan murid-murid lah, di mana kita amat mementingkan hubungan yang erat lah di kalangan warga sekolah. Yang keduanya memupuk nilai murni lah, semangat cintakan kerjasama yang erat di kalangan warga-warga sekolah. Apakah nasihat cikgu sempena 10 akhir Ramadan kepada warga sekolah? Nasihat saya 10 terakhir lah untuk warga sekolah. Pertama sekali, mempertikaikan ibadah lah. Ibadah contohnya melaksanakan ataupun melakukan perkara yang sunat. Yang keduanya, dari segi kebajikan lah, perbanyakkan sedekah, melaksanakan amal ibadat dengan lebih lagi lah. Itu saja. Sekian saja daripada saya. Terima kasih Cikgu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Alia Sofia binti Husaini, pengacara Bravo TV PSS SK Kampung Laut, melaporkan secara langsung dari Padang SK Kampung Laut bersempena dengan program Iftar Warga Sekekal. Jom kita tanyakan beberapa soalan kepada cikgu-cikgu yang hadir pada hari ini. Jom. Cikgu, apa perasaan cikgu dapat hadir pada hari ini? Perasaan pertamanya amat bersyukur kerana dapat berbuka bersama dengan keluarga SKKL yang julu-julu sekalinya diadakan. Diserta dengan keluarga saya yang dapat mengenali antara satu sama lain, mengeratkan silaturahim di antara keluarga di SKKL. Baik Cikgu, terima kasih Cikgu. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa perasaan cikgu dapat hadir pada hari ini?
Saya rasa bertuah kerana dapat hadir pada hari ini untuk majlis berbuka puasa bersama keluarga, warga Sekolah Kebangsaan Kampung Laut. Jadi alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan insya-Allah kita akan buat yang terbaik lagi untuk tahun-tahun yang akan datang. Baiklah, terima kasih Cikgu. Okey, sama-sama. Cikgu, Ya. apa perasaan cikgu dapat hadir pada hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, perasaan saya hari ini adalah sangat-sangat teruja kerana ini merupakan salah satu aktiviti yang mana dapat mengeratkan silaturahim di kalangan semua ahli keluarga dan guru-guru di Sekolah Kebangsaan Kampung Laut ini. Dan cikgu berharap program seperti ini dapat diadakan lagi kerana ia sangat-sangat memberi manfaat kepada kita semua. Jadi itu. Okay, terima kasih Cikgu. Okey, sama. Ustaz, Ya, apa tujuan program iftar warga sekekal ini diadakan? okey, alhamdulillah. Tujuan iftar warga sekekal ini diadakan untuk merapat silaturahim di antara warga sekekal. Dan alhamdulillah hari ini kehadiran 200%. Alhamdulillah hampir 100% warga sekekal membawa keluarga masing-masing, dan di sini kita dapat berkenan keluarga mereka lah, insya-Allah. Alhamdulillah terbaik, lancar.